Jadi perkahwinan kita ini bukan hanya kerana cinta cintun, tapi nak menegakkan keadilan, nak mengelak daripada berlakunya kezaliman. Walaupun tak ada cinta, tak apa, tapi berlaku adil. Ya. Hikmah perkahwinan. Antara kelebihan perkahwinan ialah pertama, memenuhi keinginan fitrah dan dapat mengisi ruang kekosongan hidup melalui ikatan suci. Satu, memenuhi keperluan fitrah. Yang kedua pula adalah mendapatkan aset zuriat. Ya. Sebab itu Islam menggalakkan agar umatnya berkahwin dengan orang yang ataupun insan yang subur. Tapi lepas kahwin baru tahu, suami aku mandul ke? Sebab yang subur tu selalunya perempuan. Kan dia sebut perempuan, pilih-pilih perempuan. Tengok-tengok perempuan subur, lelaki pula mandul. Jadi yang ini kena bersabarlah.